Sejak berabad-abad lalu, ajaran Islam yang memayungi tanah air ini tidak pernah mengajar umatnya untuk menzalimi atau memusuhi mana-mana kaum. Dalam tradisi pemikiran Islam, politik atau siasah syar'iyah adalah sebuah wahana yang sangat luhur. Asal-usul kewujudan kerjaya politik bukanlah untuk memburu takhta kekuasaan demi syahwat elitis, melainkan untuk menegakkan maslahah, iaitu mengurus kebajikan. Namun timbul satu persoalan mendasar yang perlu kita bedah secara intelektual. Mengapa setiap kali umat Islam dan Melayu cuba menggembling kekuatan sosial dan politik demi mempertahankan hak serta kestabilan tanah air, kita terus-menerus dicap dengan label rasis, ekstremis dan pembenci? Siapa sebenarnya yang mereka-reka naratif toksik ini? Dan apakah agenda di sebalik pembunuhan karakter ke atas perjuangan politik ummah? Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Untuk memahami barah yang sedang merobek fikiran masyarakat hari ini, kita tidak boleh melihatnya dari sudut pandang lokal yang sempit. Pendedahan kajian antarabangsa, termasuk laporan penyelidikan berprofail tinggi daripada Quincy Institute, membongkar kewujudan kempen influence operations tajaan antarabangsa seperti Hasbara Israel. Ia merupakan sebuah projek propaganda bernilai ratusan juta dolar yang direka khas untuk menguasai platform media sosial. Tujuannya hanya satu, menyemai sentimen anti-Muslim, menyebarkan naratif Islamofobia dan memastikan sebarang usaha penegasan identiti serta kedaulatan Islam dipandang sebagai ancaman radikal yang menakutkan. Acuan dan playbook propaganda antarabangsa ini kini dipinjam dan dikitar semula secara halus oleh politikus sekular tempatan. Setiap kali perpaduan Melayu Islam mula menunjukkan detik penyatuan, algoritma media sosial dan dewan-dewan ceramah diserang dengan naratif ketakutan. Dan kita tak mahu di negeri Johor ini ada itu green wave mula masuk. Kita tak mahu. Kita tak mahu. Itu green wave mau masuk. Tak mahu. Nota perjuangan politik yang sebenar telah lama dicemarkan. Ruang politik yang sepatutnya diisi dengan adab, hukum dan tadbir urus yang berintegriti kini telah diracun oleh doktrin sekularisme, hedonisme dan kefahaman Machiavellian yang songsang. Masyarakat disuapkan dengan andaian bahawa politik itu kotor, power corrupts, absolute power corrupts absolutely, dan politik hanya tentang fitnah serta pembunuhan karakter. Doktrin-doktrin ini sengaja ditanam supaya orang-orang yang beriman, berilmu dan berakhlak berasa jijik untuk terlibat dalam politik, lalu membiarkan gelanggang kepimpinan dikuasai oleh politikus jadi-jadian. Akibatnya, kita menyaksikan ekosistem politik yang ketagih dengan amalan carutan, hasad dengki serta eksploitasi kebencian sesama bangsa. Politik tidak lagi bercakap tentang pemikiran strategik atau bina bangsa, tetapi tentang bagaimana mahu memuaskan libido kekuasaan jangka pendek. Menjelang pilihan raya negeri bagi Negeri Sembilan pada 1 Ogos 2026, rakyat dihadapkan dengan satu ujian kematangan yang sangat besar. Kita perlu kembali kepada asas konsep kontrak sosial, iaitu pemimpin dipilih untuk mentadbir dan mengurus nasib rakyat atas dasar amanah dan kebajikan. Tetapi ingatlah satu hukum alam yang tidak berubah. Kualiti pemimpin yang menguasai adalah cerminan kepada karakter pengundi itu sendiri. Jika pengundi sendiri suka disogok dan mengundi atas dasar rasuah, maka mereka akan mendapat pemimpin yang rasuah. Jika pengundi membelakangkan moral serta keluhuran, maka mereka akan dibendung oleh pemimpin yang biadab dan culas.
Jika pengundi mengundi kerana terangsang dengan carotan dan naratif kebencian di media sosial, maka mereka sendiri yang menempah bala kepimpinan yang sempit fikiran. Rakyat Negeri Sembilan tidak boleh lagi membiarkan diri diperbodohkan oleh omongan manis pelakon-pelakon politik yang sekadar dahagakan undi tetapi tumpul dari segi wawasan kedaulatan. Dunia dan negara kita hari ini berada pada fasa kritikal yang menuntut simbiosis jitu antara umara iaitu para penguasa dan pentadbiran bersama ulama dan golongan ahli ilmu yang berdisiplin dengan kebenaran syarak. Apabila kepimpinan ditonton oleh ilmu dan keimanan, barulah undang-undang, syariah dan harta benda rakyat dapat dipelihara dengan seadil-adilnya. Dalam disiplin tadbir urus Islam, politik masa depan negara tidak boleh lagi dibina atas dasar survival kepatian yang rapuh, melainkan wajib direka bentuk di sekeliling prinsip al-maslahah, iaitu pemeliharaan kebajikan dan kebaikan hakiki rakyat. Kebijaksanaan sesebuah kerajaan diukur melalui keupayaannya menyusun keutamaan pentadbiran mengikut hierarki maqasid syariah. Perkara teratas yang wajib dilindungi tanpa kompromi ialah peringkat daruriyah, iaitu keperluan asas mutlak seperti memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Apabila kedaulatan undang-undang dicabuli, ekonomi anak bangsa dicederakan atau perpaduan ummah dirobek, kerajaan sebenarnya sedang gagal melindungi peringkat daruriyah ini. Selepas peringkat daruriyah terjamin, barulah kepimpinan negara boleh melangkah ke peringkat hajiyah, iaitu kemudahan untuk melancarkan urusan kehidupan rakyat melalui reformasi ekonomi, akses pendidikan berkualiti dan pasaran kerja yang bermaruah. Dan peringkat terakhir untuk melengkapi pentadbiran adalah tahsiniyah, iaitu penyempurnaan keharmonian, kesenian dan kecergasan tamadun. Inilah formula politik berwawasan. Apabila kuasa eksekutif digunakan untuk memenuhi struktur maslahah secara berfasa dan sistematik, bukannya membuang masa dengan retorik kepatian yang merosakkan pasak daruriyah negara. Memperkasakan perlembagaan persekutuan, membentengi Malaysia daripada pencerobohan serta campur tangan kuasa asing dan menyatukan seluruh umat Islam adalah satu cita-cita luhur yang wajib diusahakan oleh setiap Muslim. Penyatuan ummah bukanlah sebuah doktrin rasisme. Penyatuan adalah punca kekuatan bagi sesebuah negara. Apabila pilar utama negara, iaitu perpaduan Melayu Islam, berdiri kukuh dan berteraskan keadilan syarak, ia secara automatik akan menjadi payung naungan yang menjamin keadilan, keamanan dan kemakmuran saksama buat seluruh kaum di tanah air ini.